Lawa gila. Kedai makan ke resort? Hello guys, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Dino Rashid. Alright, so untuk episod kedua Dino berjalan di Jakarta. So Dino hari kedua ni Dino plan dengan wife Dino untuk berjalan ke Tamarin Square. So apa yang kita boleh dapat kat sini? Ini dia. Salah satunya adalah kain batik. Tapi korang kena ingat, kain batik Malaysia ada beza dengan kain batik Jakarta ataupun Indonesia. So korang kena tahu mana satu batik yang sesuai untuk pakai di Malaysia. Ini adalah salah satu tempat di mana kita boleh dapat kain batik murah di Tamarin Square. Dan dalam masa yang sama, diorang boleh buat custom made baju batik dan diorang boleh ukur dan diorang boleh siap dalam masa satu hari. So dekat mana kedai batik ni? Dino akan sediakan gambar di skrin bawah Dino ni. Okey, so kita nak pergi makan pula. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke Kampung Kecil Abdul Muiz. So jalan macet sikit. So korang layan je macet ni. Okey, inilah dia Kampung Kecil Abdul Muiz yang terletak di Jakarta. Tempat makan dia pun best, menarik, dan saya agak terkejut sikit bila masuk ke dalam ni. Ada macam wow, ingatkan resort ke apa kan. Tapi nice lah dia punya style. Dia macam restoran bambu sikit. Sekarang kita nak naik ke tingkat 2. View kat tingkat 2 pun menarik juga guys. So kalau korang ada trip dengan family ke, lebih daripada 20 orang, korang boleh makan dekat tingkat atas ni. So pilihan makanan dekat sini pun sangat menarik. Harga pun tak mahal. Dan korang boleh cuba menu-menu yang terdapat kat sini. Dan bagi Dino dan wife Dino, rasanya sini adalah tempat makan yang lebih menarik dan kena cita rasa orang Malaysia lah. Actually portion dia banyak guys. So korang nak pilih menu apa, korang kena pilih satu je. At least korang boleh makan 2 hingga ke 4 orang. So kalau macam ni, kalau tak habis, sayang. Alright, lepas makan, Dino dengan wife Dino pergi ke Ritsu Dessert Factory. Betul-betul depan kampung kecil ni. So apa yang korang boleh order, korang tengok dessert-dessert dekat sini. Sangat menarik. So korang boleh cuba. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Bye bye.